Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So, kita sekarang on the way nak pergi tengok Thunderbolts. So, kita akan tengok Thunderbolts duit sendiri, okay. Tak ada premier ke apa, ni duit sendiri, okay, on weekend untuk 2 orang. So, ya, sekejap lagi aku akan bagi review lah macam biasa. So, jom kita tengok, let's go. Hey guys, okay, so aku baru je habis tengok cerita Thunderbolts tadi. Aku tengok dalam pukul 5 tadi, habis pukul 7. So cerita dia berdurasi selama 2 jam 5 minit, to be exact lah. Okay, so kita teruskan dengan kita punya review untuk movie Thunderbolts. Okay, Thunderbolts mengisahkan tentang Yelena yang diupah oleh Valentina untuk pergi hapuskan segala evidence yang ada tentang projek dia yang basically macam tak dapat projek dia illegal lah. Projek illegal dia yang tak dapat kelulusan daripada kerajaan basically. So dia hantar si Yelena ni, which is kalau siapa-siapa tak tahu, Yelena ni adalah adik kepada Black Widow, okay, untuk pergi clear up all those orang kata evidence yang ada dekat satu kubu ni. Dan something happen bila dia pergi ke kubu tu, dah dia jumpa other 4 characters, di mana 4 ni juga diupah oleh Valentina untuk pergi ke sana dan buat mission yang sama. So apa yang jadi lepas tu, korang tengok sendirilah. Okay, so kita teruskan dengan apa yang menarik pasal Thunderbolts. Okay, so Thunderbolts, okay, sebelum tu untuk korang lebih enjoy tengok cerita Thunderbolts ni, korang definitely korang kena tengok movie-movie MCU ataupun series-series MCU yang sebelum ni, yang ada berkait rapat dengan filem ni. Akan tetapi kalau korang tak tengok pun, korang akan still enjoy dan korang akan still suka lah tengok cerita ni. Dan bahkan aku rasa kalau korang tengok filem ni tanpa tengok filem-filem sebelum ni pun, filem ni akan jadi satu pemangkin untuk korang pergi tengok filem-filem yang berkaitan dengan karakter-karakter yang ada dalam cerita ni. Sebab karakter-karakter yang ada cerita ni semuanya menarik and akan buatkan korang rasa macam, oh, aku apa background story karakter ni, apa background story karakter ni, dan benda tu akan buatkan korang rasa nak tengok previous movie and previous series disebabkan filem ini. Okay, so antara aku list out dulu antara filem-filem dan movie, filem dan juga series yang korang perlu tengok sebelum tengok cerita Thunderbolts. Okay, dan semuanya berkaitan dengan karakter-karakter yang ada dalam cerita ni lah. So antaranya adalah Ant-Man and the Wasp, Captain America, World New Order, the new Captain new World Order, apa tu yang the latest Captain America basically, yang Sam Wilson jadi Captain America bersayap tu. Okay, the latest Captain America punya filem. Lepas tu Captain Captain America and the Winter Soldier the series kot. Captain America and the Winter Soldier the series, tak salah aku tajuk dia. Okay, and korang kena tengok Black Widow punya movie, and korang kena tengok apa lagi ada lagi filem-filem yang berkaitan. Aku rasa itu je kot. Tapi dan ada jugalah previous filem yang korang kena tengok untuk korang macam maksudnya korang ingat balik, oh, karakter ni from this movie tu. Okay, tak apa, kejap lagi aku akan masuk pasal karakter dan aku akan bagi tahu daripada situ lah. Okay, so perkara pertama yang aku suka pasal cerita Thunderbolts ni adalah dia punya karakter, guys. Okay, so karakter dia, baik dari segi karakter development ataupun character build up tu sendiri, okay, and the characters itself, okay. Okay, Thunderbolts adalah boleh kata sebagai satu kumpulan anti-hero dalam MCU lah basically. So kalau kita nak bandingkan dengan DC, diorang punya anti-hero punya team sendiri, which is Suicide Squad. So basically Thunderbolts ni adalah Suicide Squad of MCU, sort of lah, okay. Nak kata sama sangat tu tak, sebab basically background story macam mana diorang boleh berkumpul ni sangat-sangat berbeza daripada Suicide Squad. Tapi ada persamaan dia, which is all of the characters yang digabungkan jadikan satu team ni semuanya adalah anti-hero ataupun basically villain yang pernah lakukan kejahatan sebelum ni lah dan dipinggirkan. Okay, so
apa yang membuatkan cerita ni menarik adalah basically karakter-karakter yang ada dalam cerita ni. Okay, so antara karakter yang ada adalah Yelena apa nama penuh dia? Yelena Barkova apa, tak ingat lah. Yelena tu basically adik kepada Black Widow tu lah. Okay, and kita tahu watak Yelena ni masa dia buat first appearance dalam cerita Black Widow tak silap aku, itu pun dah menarik minat ramai orang untuk tengok Yelena ni kembali dalam MCU masa dalam filem Black Widow tu. Dan sampai orang kata sampai overshadow lah Black Widow tu sendiri, watak Yelena ni, sebab watak dia sangat-sangat menarik. Okay, assassin yang sangat-sangat orang kata brutal, penuh dengan fighting skill, tapi at the same time very funny. Okay, walaupun very harsh tapi sangat funny, macam tu lah. So very straightforward. So sebab tu orang suka watak Yelena ni, dan dia masih mengekalkan prestasi dia dengan membawa watak. Okay, Florence Pugh masih mengekalkan dia punya momentum sebagai Yelena tu, di mana watak Yelena ni bagi satu tarikan untuk cerita ni. Okay, and then okay, ni aku listkan antara karakter yang ada dan kenapa diorang ni menarik lah. Okay, first Yelena, second the Captain America Ciplak tu. Okay, basically Captain America Ciplak ni ada dalam series ya Allah, Captain America and the Winter Soldier pula, Falcon and the Winter Soldier the series. Sorry. Okay, so the new Captain America ni ataupun Captain America Ciplak ni, first appearance dia adalah dalam The Falcon and Winter Soldier the series, di mana dalam series tu konflik dia adalah di mana dunia ni cuba mencari, kerajaan Amerika ni cuba mencari pengganti Captain America yang lama, which is sebelum ni apa nama, ya Allah aku lupa lah nama watak dia tu, tapi Steve Rogers. Okay, Steve Rogers kan dah tak ada, so Captain America tu kosong kan. So ada new Captain America, and then kan sekarang the newest Captain America is Sam Wilson, the Falcon sebelum ni. Tapi sebelum si Sam Wilson ni jadi, there's another dude, okay, which is this dude lah. Okay, the new Captain America, so called Captain America ni, di mana orang panggil dia Captain America Ciplak. Dia ni dulu ya jadi the official new Captain America, dan benda ni korang boleh tengok dalam Falcon and Winter Soldier the series. Okay, korang boleh tengok konflik kat situ. Ada basically backstory pasal Captain America Ciplak ni ada dalam series tu. So kalau korang nak tahu, korang tengok series tu. So pada aku backstory dia pun sangat menarik, sampaikan orang sebenarnya dia bukan orang jahat pun, tapi keadaan yang membuatkan dia jadi sebagai anti-hero lah basically. Sebab macam orang tak boleh orang kata apa, orang tak boleh nak lupakan lagi Steve Rogers. So dia ni terkena tempias, orang jadikan dia sebagai macam Captain America Ciplak basically. Orang namakan dia macam tu, dan benda tu lekat sampai dah dalam filem ni, dan benda tu membuatkan karakter dia tu jadi lebih menarik bila mana karakter dia tu jadi lebih menarik bila dia interact dengan karakter-karakter yang ada ni, daripada anti-hero yang lain, daripada filem-filem lain bila dia orang bertembung ni. So karakter dia jadi lebih menarik dari cerita ni, aku boleh kata, sebab dia lebih macam karakter dia tu lebih outspoken, lebih straightforward. Benda tu buatkan interaction antara dia orang tu lebih funny lah. And then ada juga karakter Ghost. Okay, Ghost ni adalah villain dalam cerita Ant-Man 2 ataupun Ant-Man and the Wasp. Ghost ni pada aku karakter dia biasa je. Okay, dia tak ada dynamic yang kuat, tak ada dynamic sangat lah karakter Ghost ni. Tapi yang buatkan karakter dia menarik adalah dia punya abilities, basically power dia, which is power dia boleh macam hilang daripada satu tempat dan pergi ke tempat lain. So apa yang menarik tentang karakter ni adalah dia punya fighting sequences lah, Ghost ni. So tambah dia dalam kumpulan Thunderbolts ni menambahkan lagi orang kata the variety of powers yang diorang ada lah dalam pasukan tu. So benda tu yang buatkan aku exciting juga nak tengok setiap kali Ghost ni keluar make her appearance dalam filem ni lah. And then kita ada the Red Guardian, which is ayah kepada Yelena, and basically ayah kepada Black Widow lah kan, yang dah mati tu kan. So Red Guardian ni boleh kata antara karakter yang maybe the funniest obviously, and aku rasa antara lah antara karakter yang menarik juga dalam Thunderbolts ni, di mana boleh kata Red Guardian ni datang bukan sahaja sebagai orang kata superhuman ataupun orang kata super soldier. Sebab yelah, kalau nak kata super soldier ada watak lain juga yang super soldier. Even Captain America Ciplak tu pun
superhuman juga, okay? Sebab dia dicocok serum juga kan, macam Captain America. Tapi The Red Guardian ni dia macam basically Captain America tapi version Rusia, okay? Version Rusia. So benda tu macam dia macam ada satu, kalau korang tengok tu macam ada satu redundancy kat situ kan. Yalah macam dah ada Captain America ciplak, lepas tu ada lagi Captain America tapi jenis yang Rusia. Lepas tu ada lagi, kan ada Winter Soldier kat dalam ni. Winter Soldier tu kan power dia pun macam Captain America juga sebab dia super soldier. So macam banyak redundancy. Tapi apa yang membezakan watak Red Guardian ni dengan super soldier yang lain yang ada dalam Thunderbolts ni adalah dia punya funny character. Okay, so basically Red Guardian ni ataupun yang dilakukan oleh David Harbour, okay, the famous David Harbour from Stranger Things, okay. Dia punya funny characters lah. Dia punya funny character tu memang menjadi gila. Basically dia hadir sebagai comic relief lah untuk cerita ni. Okay, Yelena sebelum ni jadi comic relief untuk cerita Black Widow. Okay, tapi Yelena dalam cerita ni dia jadi macam ke belakang. Walaupun macam interaction antara all these character as a whole memang sangat funny, okay. Tapi Yelena tu ke belakang lagi sebab dari segi in terms of funny lah kan, in terms of jokes and funny characters lah kan. David Harbour pula, Red Guardian ni lebih menonjol untuk watak kelakar. So basically aku boleh kata officially dia ni sebenarnya comic relief lah. Comic relief untuk cerita ni dan comic relief untuk group Thunderbolts lah. So pada aku karakter dia tu datang bukan sebagai superhuman ataupun super soldier. Memang dia kuat dan sebagainya macam Captain America tapi versi Rusia. Tapi dia lebih menonjol sebagai orang kata tukang buat lawak lah ataupun badut dalam dia punya team, which is very funny and menambahkan colour and variety untuk Thunderbolts ni sendiri. And lagi siapa lagi? 1, 2, 3 and then lastly of course The Winter Soldier lah. The Winter Soldier dia he make a comeback dalam cerita ni. Okay, last kita tengok dalam Falcon and the Winter Soldier juga. Dan dalam filem ni dia dah comeback dan dia dah jadi congressman. Basically dia dah terlibat dalam politik. Aku tak tahu macam mana benda tu jadi. Sebab tak silap aku dalam series tu tak ada pun tunjuk yang dia macam akan terlibat dalam politik. Sebab tak silap aku dia just tunjuk dia nampak pakai proper dan sebagainya lah. Tak ada nampak macam dia jadi congressman dan sebagainya. Tapi dalam cerita ni dia dah jadi congressman, tapi dia came back as Winter Soldier dan join Thunderbolt. So macam mana dia join tu korang tengok lah cerita ni. And Winter Soldier being Winter Soldier, cold hearted, tapi dalam masa sama bila ada karakter yang kelakar interact dengan dia, dia akan macam basically dia jadi macam orang kata dia macam mana cakap, interaction dia yang cold dengan karakter yang kelakar tu buatkan interaction tu jadi lebih kelakar sebenarnya, lebih genuine lah. Bila kita tengok tu kita rasa benda tu lagi kelakar. Interaction dia yang cold tu membuatkan situasi tu jadi lebih kelakar ataupun scene tu jadi lebih kelakar. So Winter Soldier being the cold hearted one and being the coolest one lah, I would say. Sebab masa dia datang, maksudnya the whole movie dia jadi, bukan the whole movie, I mean like half of the movie dia tonjolkan diri sebagai congressman. Tapi bila dia came back as Winter Soldier, dia punya first appearance, dia punya orang kata entrance dia tu memang epic gila lah. Memang nampak cool gila babeng lah. So itu Winter Soldier. So basically Thunderbolts ni ada 5 orang. And kalau korang tengok dalam trailer mungkin korang akan wondering. Sebab tak silap korang mesti korang akan ternampak ni satu karakter lagi daripada Ant-Man and the Wasp, which is another villain daripada cerita tu, which is ni Taskmaster. Okay, so mesti korang akan tertanya-tanya ke manakah Taskmaster. Korang akan tengok sendirilah ke mana watak tu. Dan aku tak tahu, maybe dia buat macam tu sebab dia just maybe dah terlampau banyak karakter dalam Thunderbolts ni. So Taskmaster tu terpaksa diketepikan lah. I would say like that lah. So itulah dia point utama cerita ni. Kenapa cerita ni best adalah sebab dia punya karakter. So that is the list of characters yang ada dalam cerita tu. Dan aku dah terangkan satu persatu kenapa setiap karakter ni menarik. Okay, itu point pertama kenapa aku suka cerita ni. Second, okay, the storyline. Okay, storyline dia aku sangat suka sebab dia bagi nafas baru untuk orang kata basically MCU yang kalau kau tengok storyline MCU kan selalu berpaut-paut kan, bersangkut paut. So storyline MCU films selepas Endgame
banyak yang macam orang kata lebih ke arah macam mana? Lebih ke arah yang sedih, lebih ke arah tone yang lebih dark kan, lebih serious, lebih sedih, lebih orang kata mostly downfall of a character lah basically. Most of the MCU film, kalau kamu tengok macam Spider-Man kan, yang bila yang ada 3 Spider-Man tu kan, si Spider-Man tu dilupakan. Lepas tu Doctor Strange, dalam Doctor Strange Wanda mati. Lepas tu Doctor Strange pun macam, yelah, most of the film selepas Endgame, most of them adalah macam penutup ataupun satu orang kata a step back for all of these original characters from Avengers, untuk macam nak bagi sign yang diorang ni nak sign off lah daripada Avengers, basically macam tu. Tapi Thunderbolts datang sebagai satu basically nafas baru untuk MCU ataupun dalam diorang punya dunia ni lah, basically dia punya universe ni. Thunderbolts ni datang sebagai satu nafas baru, sebagai maksudnya dia datang macam we are the new heroes. Basically macam tu lah. Okay, so aku suka storyline dia. Kenapa? Sebab first aku suka cara diorang disatukan. Basically macam mana diorang bertemu dengan each other, di mana diorang bertemu ni adalah untuk kill each other, tapi end up diorang terpaksa bekerjasama dan end up jadi satu team. So benda tu aku sangat-sangat suka storyline dia, dan membawa pula ke next thing yang jadi dalam cerita ni, which is how they build up the villain. Okay, villain dia ni datang daripada seorang yang sangat innocent, tapi bertukar jadi villain disebabkan manipulation oleh orang atas lah basically. Okay, aku tak nak cakap karakter mana yang manipulate seseorang ni sampai jadi villain. Kalau kita tengok sini takut jadi spoiler kan. So disebabkan manipulation dan dia karakter ni punya vulnerability membuatkan dia tu jadi villain. Basically macam tu. So bila jadi villain, dia jadi one of the baddest villain yang ada kat MCU jugalah. One of the scariest villain yang ada dalam MCU juga, which is The Void. The Void ke? Nama ni The Void. So bila villain tu jadi, membuatkan storyline tu jadi lebih thrilling lah pada aku. Sebab kalau korang tengok the list of the orang kata Thunderbolts punya team ni, most of them tak ada power yang macam yang orang kata overpower punya power. Macam maksudnya most of them super soldier maksudnya human dengan super power, macam nak cakap, human with super strength je. And ada yang even Yelena pun, dia punya ketua tu bukan, tak ada just fighting skill, tak ada apa-apa kuasa. Yang paling ada kuasa pun siapa? Si Ghost tu je lah yang boleh bergerak ke mana-mana tempat dia nak, macam tu. So diorang ni macam powerless lah kalau against the villain, which is The Void, which is villain yang sangat-sangat kuat. Apa kuasa dia korang tengok sendiri, tapi memang basically dia punya villain sangat-sangat overpower. So benda tu yang membuatkan cerita ni lagi thrilling sebenarnya. Sebab bila kau tengok tu, kau dah macam diorang ni memang tak ada harapan nak menang. So macam mana dia nak menang? So sebenarnya benda tu membuatkan dia punya ending tu kind of expected. Sebab kau boleh expect sebenarnya diorang akan guna talking no jutsu. Okay, tapi walaupun talking no jutsu, aku masih boleh, macam nak cakap, masih boleh terima benda tu. Sebab that's the only way for them to end it, and that's the only way for them to defeat the villain. Sebab memang kalau ikut logik, memang tak ada harapan lah dia nak menang lawan villain yang sekuat itu. So talking no jutsu is the way lah. Tapi talking no jutsu dia bukan sekadar talking no jutsu, tapi dia macam adalah orang kata basically, pada aku karakter yang paling kuat dalam cerita ni, one of the karakter yang paling kuat cerita ni adalah the villain itself, the villain himself. Sebabnya dia punya karakter build up daripada awal sampai akhir tu macam very basically macam wavelength dia macam ni lah basically. Okay, daripada orang yang sangat vulnerable, lepas tu tiba jadi orang yang sangat insecure dengan diri sendiri, lepas tu tiba jadi overconfident, lepas tu tiba jadi tak boleh kawal diri sendiri sampai jadi ada 2 entity dalam badan dia, macam-macam lah. So basically cara dia orang talking no jutsu dia orang tu bukan kosong-kosong lah basically. Last fight dia tu jadi pada aku boleh diterima walaupun talking no jutsu, sebab dia ada elemen yang macam dia tunjukkan walaupun villain ni kuat, tapi dia still vulnerable. Dia still basically, villain ni hadir daripada seorang yang ada
seorang yang sangat vulnerable, seorang yang sangat tak percaya diri, seorang yang ada, orang kata maybe anxiety ataupun rasa tak percaya diri sendiri lah. So benda tu buatkan kita rasa macam karakter villain tu sangat-sangat lah sangat-sangat multiple layers lah basically. Sangat-sangat kuat lah. Dia punya karakter tu macam memang padu lah. And cara dikalahkan villain tu pun memang lain macam lah. And even the last fight tu aku suka sebab dia macam ada that Inception kind of style. Kau faham tak? Kalau kau pernah tengok cerita Inception, kau akan faham apa maksud aku bila kau tengok filem ni. Sebab memang ada scene yang macam Inception punya style. Memang terbalik macam tu lah. Kau tengok sih memang pada aku epic. Walaupun dia punya cara kalahkan villain tu talking no jutsu, talking no jutsu, tapi epic lah. Kau kena tengok sih. So itu yang kedua, aku sangat suka storyline dia. And ketiga, of course, Marvel punya movies tak boleh lari daripada point ni, which is continuity dia. So continuity dia macam aku cakap tadi lah, banyak sangat berkait dengan movie-movie yang lain. Dia berjaya. Okay, sebab 5 karakter yang disatukan menjadi Thunderbolts ni adalah 5 anti-hero daripada movie dan series yang berbeza. Kau faham tak? 5 karakter ni tak ada dalam satu filem ataupun satu series pun sebelum ni, tapi disatukan dalam satu movie which is Thunderbolts. Tapi berjaya bawa satu basically chemistry yang sangat kuat antara diorang ni. Walaupun diorang baru je digabungkan, tolak tepi lah Yelena dengan bapak dia tu, tapi maksudnya yang lain-lain ni bila digabungkan dalam filem ni, diorang berjaya bawa that chemistry dan jadikan interaction antara 5 orang ni jadi sangat nampak macam real superhero team lah basically. Walaupun sebenarnya diorang ni anti-hero yang tak sepatutnya ditakdirkan bersama pun. They are not meant to be team, tapi diorang berjaya jadi team, satu team sebabkan basically the plot lah kan. Basically plot yang bawa diorang bersama, tapi benda tu jadi sebab memang chemistry antara diorang memang klik gila. So dan benda tu membawa kepada plot twist yang agak besar dalam cerita ni. Dan plot twist ni sebenarnya dia dah di foreshadow dekat dia punya tajuk tu sendiri. So kalau korang perasan, tajuk Thunderbolts ni, dekat tepi, dekat hujung Thunderbolts ni ada apa dia panggil lah benda tu, bukan hashtag tau, apa panggil, star tu kan. Dia ada Thunderbolt star kan. So selalunya bila orang letak star ni, meaning ada side notes beside the sentence ataupun the word. So Thunderbolts, tajuk dia Thunderbolts dan tiba-tiba ada star tu. So maksudnya dia ada nota tepi yang dia tak reveal. So korang nak tahu kenapa tajuk dia ada star tu, sebab tajuk sebenarnya bukan Thunderbolts. So sebab tajuk dia sebenarnya benda lain. Dan that is the biggest plot twist of all. Dan korang kena tunggu. Aku tak nak spoil dekat sini. Korang kena tengok sendiri. At the end korang akan tahu kenapa tajuk dia Thunderbolts ada star. Sebab tajuk sebenarnya bukan itu. Dan plot twist, I think that is the most epic plot twist ever. Aku sangat suka. Dan aku tak sangka diorang semua ni dapat benda tu. I mean like, aku rasa orang takkan expect pun this list of anti-hero akan dapat title tu. Dan yang lagi mengejutkan, bila the end credit scene, okay, basically end credit scene tu, lepas credit tiba keluar end credit scene kan, bila keluar benda tu, ada lagi satu plot twist di mana kalau korang tengok the latest Captain America punya filem, New World Order kot. Aku selalu lupa dia punya tajuk. Okay, the latest Captain America, di mana Sam Wilson jadi the new Captain America. Ada that orang kata perkaitannya, end credit scene tu perkaitannya dengan filem lepas, which is yang dia lawan dengan Red Hulk tu lah. And benda tu pada aku akan jadi satu perkara yang sangat besar juga menjelang Avengers Doomsday nanti. Dan bukan itu saja, the second end credit scene basically okay, itu the first credit scene. Lepas tu keluar credit scene yang pertama pendek, lepas tu keluar that scene. Credit scene yang kedua adalah di mana semua kredit habis panjang gila-gila, dalam 2-3 minit kau tunggu, keluar lagi satu end credit scene. Benda tu dalam credit scene yang sama, which is the last credit scene. Maksudnya lepas kredit yang akhir, yang hujung sekali, 2-3 minit kau tunggu tu, hujung sekali, okay, ada perkaitan dengan the new Captain America, which is Sam Wilson. And di dalam kredit yang sama, dalam scene yang sama, di mana ada satu lagi reveal yang agak besar, di mana bila diorang tengok dekat space, ada satu entity yang masuk ke bumi. Dan entity tu
Bila tengok aku rasa goosebump gila. Kenapa? Sebab their movie coming up next. Okay, entity yang aku sebut ni yang akan buat, orang kata basically a cameo or like a teaser untuk next movie. Okay, dalam end credit scene tu, their movie coming up next. So bila aku cakap macam tu, aku rasa korang tahu lah siapa. Okay, aku bagi hint lagi lah macam tu. So korang akan tahu lah siapa ni. Confirm korang akan tahu lah. So exciting gila. So basically akan ada, maybe sebelum diorang ni lawan Mr. Doom, Mr. pula, sebelum diorang semua ni akan lawan Dr. Doom yang akan dilakonkan oleh Robert Downey Jr. nanti, akan ada pertelikahan yang lagi besar daripada Avengers Civil War sebelum ni. So Avengers Civil War sebelum ni just team Avengers cuma berpecah dua kan, lawan each other. Yang ni there will be like satu team. Okay, and that team is including Thunderbolts lah. Okay guys, sorry, terpaksa tukar venue. So terpaksa cut sebab aku punya phone tadi dah habis bateri. So ni pun sambil charge. So tak apa, aku akan cut it short walaupun dah panjang gila ni. So macam point aku tadi, aku just cakap macam there will be like a big battle between these superheroes dulu lah. Sebelum dia lawan Dr. Doom nanti akan ada macam like satu team lawan satu team lagi, lawan satu team lagi. Dan kalau korang tengok list of cast untuk Avengers Doomsday nanti pun korang tahu akan ada pelibatan, dan sudah terang lagi bersuluh akan ada pelibatan X-Men. So maybe akan ada 3 part team ni berlawan satu sama lain dulu sebelum dia orang gabung and lawan Dr. Doom lah. So basically it's gonna be epic, like more epic than Avengers Endgame lah obviously, sebab akan ada nama-nama besar daripada daripada team superhero yang sebelum ni tak pernah ada dalam MCU, sekarang dah ada dalam MCU secara officially bila Disney ni beli Fox kan. Macam yalah, macam yang aku bagi hint tadi, pasal X-Men, pasal Avengers pun nampak gaya macam akan ada pertelikahan lagi macam Civil War tapi bigger. So memang gila lah. So satu lagi, one last point, okay, I'm gonna be honest, point ni pun agak bias, okay. Tapi point ni juga buatkan kenapa aku sangat suka dengan cerita ni is how they promote Malaysia in this film. Okay, dia sebenarnya in a way dia bukanlah promote Malaysia pun. I mean like just because dia gunakan Malaysia ni sebagai one of the main location untuk cerita ni, membuatkan secara tak langsung filem ni promote Malaysia. Sebab macam dah lah one of the biggest MCU filem kan. Lepas tu dia jadikan lokasi Malaysia tu sebagai one of the main location, one of the key location untuk filem ni, sebabnya dia berkaitan dengan villain cerita ni. So Malaysia tu berkaitan dengan villain cerita ni. So macam benda tu in a way promote Malaysia lah. So aku sebagai warga negara Malaysia yang sangat jakun dan sangat patriotik, so aku bangga lah bila tengok cerita ni nampak Malaysia kan. I mean like even the intro tu pun dah sangat-sangat epic bila si Yelena tu terjun daripada tower second tallest building in the world tu kan, yang dia terjun daripada Merdeka 118 dekat KL tu. Itu pun dah epic. So macam mula-mula dalam fikiran aku, mungkin dekat intro ni je lah akan ada dia orang mention Malaysia, KL apa semua, tower tu semua kan. Rupanya I mean like throughout the whole movie ada mention Malaysia, Kuala Lumpur sebagainya. Sebab macam cakap dia lah, Malaysia tu is one of the key location dalam cerita ni, disebabkan ada berkait dengan dia punya villain. So kenapa cakap macam tu, korang kena pergi tengok sendiri lah baru korang faham. So aku rasa itu saja untuk movie review kali ni, and I would say I enjoyed very much. Tengok cerita ni sangat-sangat dia epic lah, epic and sangat-sangat funny. Okay, it's like watching an Avengers but anti-hero version. Avengers but funny version. Macam tu lah. So aku enjoy gila lah. So I would give a rating of 10 over 10 untuk cerita ni. Mula-mula aku ingat nak bagi 9.5 je, tapi bila aku fikir balik, aku terlepas satu lagi point, which is dia promote Malaysia dengan jayanya. Aku naikkan terus jadi 10 over 10 untuk cerita Thunderbolts. Okay, so pergilah tengok. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa solat, insyaAllah.